2012 dan saya masih tetap independen walaupun ada syarikat rakaman datang. Sebab kita nak handle sendiri semua, saya cuba research sendiri sebab tak ada guideline semua benda. Dan sebagai pemuzik, sebagai pencipta lagu, kita kena cari sendiri. Jadi saya pergi tengok MECP punya meeting kadang-kadang kan, kita tengok RPM punya, dan saya tak terikat dengan apa-apa sebab saya buat hal saya je kan. Tapi bila kita create something, kita of course kita nak sustain tu supaya kita boleh create lagi. Dan also sebagai pencipta, kalau boleh saya nak benda ni sustainable. Terima kasih kerana kata saya muda, saya rasa boleh nak mewakili generasi muda, tapi banyak lagi saya dah terasa tua sebab saya rasa generasi bawah saya dah banyak. Bila saya perform, ada Gen Z lah, saya dah tak biasa lah. Bawah lagi ada generasi Alpha lagi. Habis macam mana dengan diorang ni? So saya cuba nak sampaikan, korang kalau korang buat lagu, korang daftar ni, korang ada ni apa semua. Tapi apa yang kita dah dengar sekarang ni pada hari ni, ketidakterusan ataupun tak transparent ataupun ketidakpastian pun lah, itu dah keluar satu soalan. Every year I tengok pasal vetted voting tu is a really big thing because dia menafikan terus lah. Habis tu saya datang, saya study luar negara, semata-mata saya datang untuk pergi MECP punya AGM kan. Kita macam saya satu vote je, habis tu apa guna saya datang kan? Apa guna orang lain semua yang datang? Mungkin saya ni kedil je, tapi apa lagi orang yang pengalaman semua dengan compare tu, baik tak payah datang. Jadi adakah benda tu saya rasa kena repair lah. Itu satu masalah yang muncul untuk pemuzik muda ataupun akan datang, ataupun dah tua macam saya tapi masih tak settle lagi kita punya documentation apa semua ni sebab tak tahu. Kita mengharapkan tengok. Lepas tu dengan semua benda ni, kata saya baru tahu user kan datang bayar, and then korang pun tak pasti duit tu sampai ke tak kepada kita orang kan. So korang kalau macam tu baik tak payah bayar kan. Sama macam kita, sama macam pencipta lagu yang muda-muda ni, semua saya duduk advocate, cakap korang daftar lah, punyalah saya advocate kepada diorang. Antara ayat diorang adalah kita daftar dapat ke duit tu. Saya nak jawab macam mana? So habis tu korang nak daftar mana kan? Korang patut daftar, tapi kita tak tahu mana ni. So ada banyak CMO, saya study lah, CMO ni, CMO saya tengok international sebagai reference. Saya tengok Malaysia cuba ikut, tapi nampaknya bila dia tak ada guideline kan yang jaga tu, dia boleh buat suka hati lah dan jadi gatekeeper yang kita hanya memandang je. Benda tu mematahkan semangat semua perkarya yang baru untuk daftar, tak nak payah, tak daftar. So merosakkan sistem semua kan. Dan in fact saya sendiri mengaku last year saya tak pergi MECP nya, saya pergi RPM nya. Dan dia kata dia ada committee member and then open floor for siapa nak jadi working committee for free. Saya offer sebab biarlah tak dibayar, saya nak pastikan saya nak belajar tengok apa masalahnya, apa yang orang takut sangat supaya saya boleh explain. Tapi still banyak lagi benda yang sebab saya pun baru masuk dan saya pun tak pasti kenapa Sinar Harmoni ni tak ada yang patut yang berkaitan datang kan. Jadi saya bukan nak salahkan pada sesiapa, saya cuma sokong kalau apa yang saya baca di online, guideline ni keluar tapi yang ni tak nak sokong. Tak nak sokong sebab apa? Bincanglah. Jadi saya amat menyokong untuk kita berbincang dengan Harmoni. Terima kasih banyak. Majulah muzik untuk negara. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sudah. Kan sama. Dia dekat. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nak cakap. Boleh saya tak cakap kau hari dulu. Tapi ada 3 perkara lah saya nak sentuh kat sini. Baik tu nampak tu. Okey. Siapa saya kan? Okey. Dalam bab ni saya pernah menjadi ahli lembaga pengarah MECP selama 10 tahun, 2008 hingga 2018. Saya pernah menjadi ahli lembaga pengarah MRM daripada penubuhannya sehingga saya letak jawatan. Bukan apa, saya letak jawatan pada tahun 2018. Apa saya merasakan saya tak boleh lawan lagi MRM dari dalam. Saya perlu lawan MRM dari luar.
Ah.